Referee kayu. Referee bodoh. But what is the worst that you pernah dengar? Wow. Tak terasa sangat kalau orang maki-maki ni. Kalau yang cakap kalau ambil duit, saya pantang dengar kan. Oh, yang tu cukup geram itu paling pantang lah. Oh, berapa hang dapat? Oh, yang tu saya pantang betul lah yang tu kan. Dia kata nak haram tak apa lagi. Tapi kalau sebut kata berapa ni kan, yang tu pantang. Berapa dia bayar? Segala bangsa, kelak segala agama, kelak segala pak, mak, hang, tok. Semua kelak habis. Dia korek habis. Sebelum game ni? Sebelum game. Karipap, karipap. Yang itulah kan. Sambil jual, sambil kutuk dia maki. Dahsyat tu. Oh. Pertama sekali bila tengok dekat scoreboard kan, masuk skrin besar kan, nampak Supidin Muhammad Saleh Malaysia. Oh, yang tu yang kadang buat ayam mata melindih lah masa tu. Kalau pengalaman pahit lah, pengalaman pahit ni mungkin sejarah yang orang tak tahu lagi. Saya pernah kena pukul. Pernah kena pukul. Satu padang, satu tim pukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama podcast Julang bersama saya Riza Hashim dan Harish Diol. Jadi kita bawakan tetamu hari ini datang dari jauh. Dia memang selalu merantau jet setting lifestyle ke seluruh dunia, ke seantero dunia. Jadi kita terus perkenalkanlah Harish. Perkenalkan Harish. Cikgu. Boleh kan cikgu? Masih boleh. Cikgu kan? Biden. Yes. Sup Kiden Muhammad Saleh. That's right. You know, no. Sup Kiden. I purposely said that. Why? Because everyone gets it wrong. That is why dia ada nickname. Betul tak? Yes, betul yes, tak? Yes, betul. Apa nickname dia apa? Everyone gets the whole pronunciation wrong, so they get fed up. Dan mereka panggil dia benda lain pula. Apa panggilan dia? Apa nama dia? Apa nama dia? Apa dia? Iman lah. I don't know how that happened, but yeah, Iman. Okay, cikgu, terima kasih kerana sudi datang ke podcast kami ni. Ceritakan kenapa Iman. Iman ni sebab macam tadi lah. Memang orang panggil pronoun tak betul lah kan. Ada Sup Kidin, Suki Kidin, Sup Kaidin, macam-macam lah kan. Nasib baik bukan Sup Kitchen. Nanti Sup So, tapi nama ni agak unik kan. Bagi ni oleh ayah saya utamanya. Kemudian mak cakap susah, dia cakap orang datang nak cari tak jumpa Sup Kidin kan. Dia tukar Iman. Nak panggil Sup Kidin susah sangat, dia tukarkan jadi Iman. Dia kata panggil Iman ni nampak ada roh lah sikit kan, iman dia kan. Jadi semenjak daripada hari itu dalam rumah lah dia panggil Iman sampai keluar, sampai kat sekolah pun Iman. Tapi ada kawan-kawan yang datang cari dekat kampung kan, cari Sup Kidin kan. Orang kampung tak jumpa. Siapa tu pun tak tahu siapa Sup Kidin. Iman dia orang kenal. Kalau Sup Kidin haram, siapa pun tak kenal. Kampung kat mana tu, cikgu? Kampung Bagajam. Bagajam dekat Butterworth. Betul. Bagajam Butterworth. Yes. Sorry, so Iman manja the nickname tu sampai ke level FIFA juga ke? Ataupun Mak Saleh tu semua panggil Iman ke? Ataupun no. Mr. Sukidin? Dekat FIFA dia jadi nama Suki. Macam nama Jepun pula? Macam nama Jepun. Oh, Suki. Suki. Okay. Ada kata Zaiman Suki. Hai. Okey, Cikgu Suki. Aduh, baik-baik dia. Jadi mengikut latar belakang cikgu ni kaki bangku confirm. Tapi dia bukan kaki bangku tu, dia ada maksud dia tu. Dia ada kaki maksud bangku lain. tu orang yang baik tapi tak boleh main bola. Baik, bagus. Setuju. Jadi di sekolah sebenarnya aktif dalam sukan apa? Di sekolah aktif berlari. Kalau sport, kalau daripada kecil sekolah rendah, sekolah menengah semua berlari je. Sprint ke quarter mile ke middle distance? Lari ni selalu kita ambil acara yang 400, 800. Middle distance semua long distance punya ni. Patutlah endurance ni Ada endurance. Yes. Kalau sprint tak boleh. Tak cukup. Tak sampai. Yalah, pasal muscle tu tak ada, bukan sprint muscle kan. Saya muscle fast twitch muscle. Tak dapat muscle football. Muscle football. Kalau muscle football kan kat paha kan ditimbuk ketul-ketul kan. Tapi tak ada. Jadi kali pertama jadi referee ni bila? Peringkat mana? Referee daerah kali pertama kalau ni dia Kota Start. Oh, di Kedah. Di Kedah. Macam mana boleh pergi Kedah pula? Sebab saya mula dapat apa nama ni orang kata apa, post lepas di mata perguruan teknik tu. Kemudian dia orang post saya ke Alustar.
Kemudian mengajar di sekolah menengah vocational Jalan Stadium. Okey. Jadi dekat situ kan dekat dengan stadium, betul. hijau kuning, tiang malam akan nampak cahaya kan. Jadi di sana pula orang lantik jadi coach bola sepak kan. Kaki bangku. Lantik pula jadi coach bola sepak kan. Langsung hancur kan. Untuk sekolah lah. Untuk sekolah. And then yang dapat kaki bangku ni bila coach yang sebenarnya di sekolah tu, Uncle Syakban, dia bagi hang betul kaki bangku lah cikgu. Dulu panggil aku tu ya, hang cikgu betul kaki bangku kan. Nak kodek bola apa tak boleh kan. Mai jadi referee dia kata. Itu start. Okay. Itu yang mula jadi referee. Dan jadi referee pula pertama sekali tu officiate untuk Geng Wisma di Alustang. Wisma ni tahu sajalah kan. Wisma ni kau dengar Wisma dulu lah kan. Zaman dulu, sekarang tak ada apa dah. Dulu dengar Wisma ni kau macam orang besar-besar lah kira mereka ni kan. Jaga kerajaan negeri kan. Jadi bila buat game mereka tu kena hancai lah. Dia tikam kita macam-macam ni. Dia semua serba tak kena. Dia orang besar kan. Semua serba tak kena. It's okay lah. Ketikam. Itu first experience kan. Tapi buat jugalah. Jadi orang dapat belajar, dapat pengalaman. Jadi itu mengajak kita lah. Masa tu dah jadi cikgu lah. Kemudian jadi cikgu, referee. tapi kena sesuai, juga kan. Kena dengan orang besar teruk. Kena. Kena. Okey, lepas tu dapat jadi pengada kebangsaan pada 1996. Yes, 1996 masa tu saya tukar balik ke Penang. Okey. Daripada Lustar dan balik ke Penang. Jadi di Penang tu yang dia punya career tu dia berterusan lah. Kan bawah tangan arwah Nazri. Muhammad Nazri. Nazri masa tu. Jadi dia banyak mengajar kita dan kita pun banyak tengok dia kan untuk lebih ke depan lah. So saya perasan kalau dulu kita pernah buat story yang mengatakan cikgu akan ikut selalu game mana yang arwah ref Nazri ni pergi. Arwah Nazri ni dia special. Kita tengok dia pun dah timbul semangat. Rasa sayang, timbul rasa kasih, timbul rasa hormat kat dia kan. Dia lain lah dia punya aura dia tu kan. Tengok sekali. Jadi kebetulan pula arwah uncle saya ni pula dia bagi tahu hang follow dia. Ikut dia mana dia pergi kan. Jadi saya ikut daripada Kedah. Masa tu duduk di Kedah. Haji Majid. Haji Majid. Haji Majid. Daripada sana saya ikut dia daripada Kedah. Ikut. Jadi bila balik mai ke Penang, kebetulan depa pun ada buat perjumpaan ke apa semua, dia suruh saya ikut dia pula. Jadi ikutlah pergi. Kalau buat game jadi assistant ke, jadi driver ke. Bila dapat malah masuk di FAM, saya banyak game dengan dia. Terutama jadi assistant ataupun jadi driver dia. Bawa lah pergi mana pun saya suka ikut dia. So maksudnya pada masa tu dah mula mengadili all the liga lah at that particular time. Masa tu buat liga Penang League. Penang League. Jadi masa Penang League tu dia pun ikut, dia duk bagi nasihat, dia banyak bercakap dengan kita kan. Dan saya juga kerap pergi rumah dia sebab kita berlatih depan rumah dia ada satu padang, dia panggil padang TNB, padang kilat. Kan tempat tu memang top lah. Jadi training dengan dia. Jadi lepas training dia akan bagilah usrah lah kira kan, atas kira ke apa kan. Jadi ikut lepas tu bila dah dapat jadi 96 tu dapat FAM kelas 1. Jadi makin rancak lah dengan dia. Pergi seminar, ikut dia. Jadi mana-mana pun dia kata, dia kata ni, dia panggil apa? Dia panggil sup. Sup Kidin. Sup Kidin. Jom kita pergi. Itu style dia. So dalam masa tu cikgu dah jadi ketua bengkel kursus kimpalan dan fabrikasi logam dekat sekolah menengah teknik di Bun Tebal. Yes. Masa tu belum lagi. Saya dekat Butterworth lagi. Butterworth. Saya jadi ketua bengkel tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 tu masa tu yang dapat FIFA best. referee. Kemudian kena tukar pula. Mungkin sebab kerak keluar kan. Tukar ke Bun Tebal. Tukar tapi naik pangkat lah. Naik pangkat. Bagi duduk dekat Bun Tebal. Di Bun Tebal sekolah vocational ataupun dia panggil sana college vocational Bun Tebal. Okey. Duduk situ pula. So ni terror kimpalan lah ni? Boleh. Setakat nak bagi rapat boleh. Welding betulkan gate rumah saya lah dia punya. InsyaAllah boleh. Okay. No, but I welding. Ramai cikgu actually tertanya-tanya. Mereka juga nak berkecimpung dalam as a referee. Yes. Tapi how did you balance antara kerja semasa dengan refereeing?
Referee kalau katakan di Malaysia ni, kerajaan kita bagi support yang cukup baik. Okey. Kalau kata terutama kalau yang kerja dengan jabatan kerajaan lah. Cikgu especially. Cikgu, tentera, polis, dia orang dapat special. Saya pun dapat special sebenarnya. Special tu apa? Special maksudnya saya dapat macam kelas terapung lah. Tak ada kelas sebenarnya. Oh. Kan nama tu cikgu. Tapi tak ada student. KPM bagi ruang KPM bagi ruang lah. kan? Untuk mereka yang ada special lah, katakan ada peluang kepakaran untuk tertentu dia akan bagi. Jadi bila kita balik baru kita ada student. Dia buat macam tu untuk saya. Special lah masa tu sebab saya pula bawah apa nama ni vocational, satu jabatan di KPM tu di bawah bidang apa nama technical ni, vocational ni. Jadi dia orang dapat kesan, mungkin dia orang tahu saya pun ada peluang untuk nak pergi lebih jauh. Jadi dia bagi buka ruang. Jadi macam profesional lah. Jadi bila kita balik kita buat kerja. Dia macam tu. Jadi nak katakan so dengan pengetua tak kisahlah, pengetua okey. Pengetua pun support. Pengetua support. Dia Okay. support Itu yang penting. Tak, pengetua supportive, pengetua tu penting. Tapi just nak tanya, sorry, I don't mean to digress sikit, tapi just nak tanya pasal ada cikgu sekolah yang memang berminat dan mereka nak tahu adakah ini akan disrupt mereka punya career advancement, kerana kalau kita tahu selalunya kalau seconded tu ataupun lain. dia agak ke belakang sikit lah, dia tak boleh maju dalam career. Tak dapat nafikan ada setengah yang apa nama ni pengetua ataupun pengarah di sekolah ni, dia agak sikit macam tricky lah, susah dia orang nak bantu. Tapi kalau cikgu tu sendiri kalau dah perform well, kan, ada nama yang baik, dia bagi apa nama tu feedback yang baik untuk dia punya sekolah. Contoh yang lah kan, setiap kali game katakan dapat live, katakan cikgu Haris Dio sebagai referee kan. Jadi dia highlight untuk sekolah tu. Betul. Faham. Kalau dulu kita punya komentator dia akan bagi tahu Haris Dio daripada sekolah apa sekian-sekian kan. Betul. Jadi kan dia highlight. Jadi pengetua pun seronok sebab apa? PPD ambil nama, apa nama Jabatan Pelajaran Negeri ambil nama. Jadi dia orang akan bagi kita sokongan yang baik lah. Tapi kalau kita pun duduk culas, pergi game, kan, balik duduk tidur kat rumah, payahlah. Okay, dengar tu cikgu-cikgu yang berminat ada career path untuk Dan berapa kali anugerah guru ikon? 2 kali 2 kali. 2 kali. Tahun bila tu? Walaupun tak ada student Walaupun tak ada student. Tahun 2012 2012 and apa nama sebelum tu lagi 2010 11 lagi tu. Dapat 2 kali tutup dapat. Jadi kita terus ke segmen seterusnya, nak cerita pasal kerjaya cikgu dalam pengadil. Segmen seterusnya lah. Iklan. Kejohanan yang paling besar adalah sukan Olympic Athens. Yang pertama untuk cikgu, betul? Pertama. Yang pertama sekali. Mengejutkanlah. Saya pun tak sangka kan, tiba-tiba lepas Asian Cup Beijing rasanya. Lepas Asian Cup Beijing, Asian Cup 2004. Yes, 2004. Lepas tu ada sedikit apa nama ni orang kata isu lah dekat Beijing tu kan. And then sebelum saya balik, Cikgu ref final No. Saya buat untuk pusingan akhir 2004. Okay, ref final untuk Asian Cup lah, 2004 Asian Cup. di Beijing. And then masa nak balik tu Arwah Nazri bagi tahu, siap-siap dia katakan, you pergi Olimpik, dia kata. Pergi Olimpik, cukup pergi Olimpik kita. First time kan, tak tahu lagi kan. And then bila balik, yes, dapat surat apa semua, pergi Olimpik di Athens, Greece. Yes. Yeah. Tu satu yang besar lah bagi saya, pertama sekali pertama kali dapat pergi sana. Good experience. Apa yang you ingat dekat Athens? What was the Berapa game referee? I think 2 game kalau tak salah saya. 2 game Tak agak lama, lupa saya pun. Okay. So lepas tu the following year kejohanan bawah 20 Piala FIFA bawah 20 di Belanda, tapi you kena balik. Dihantar pulang pasal salah seorang team you tak fit. Yes. Dulu kalau satu daripada trio tu, dia trio kan. Kalau salah seorang tu dia fail, the whole trio dia balik lah. Dia hantar balik. Okay. So dia datang macam package Satu lah. tim kena hantar balik. Jadi bila sampai di sana memang kita seronok lah kan. Sampai dekat Belanda kan. Bila sampai sana and then first day besoknya tu saya pergi lari. Pagi kan saya berlari. Lepas tak ada masalah. Memang seronok lari. Lari tak ada masalah, memang seronok sungguh. Lepas habis tu tunggu belakang second ni kita punya assistant lah pula pergi kan.
Habis tu tengok balik dia duduk teriak. Kawan ni teriak pasal apa teriak ni kan. Kata katakan sorry cakapkan I feel teriak tak berhenti ni. Tapi tak apalah kan, dah kata okay, kita sama-sama lah kan, balik lah. And then naik kapal terbang pun Siapa duduk tu? sebelah. Siapa punca tu? It's a very good friend lah, my brother kan. Apa ni, Rozali kan. Rozali Yaakob. Oh, cikgu arwah yang tak lepas. Aduh cikgu. Cikgu arwah. Aduh. Dia dengar dia Tak, marah. okey, pasal you masa tu Cooper test Masa tu dia masih Cooper test. Yeah. Cooper test maknanya No, sorry. Bukan? Masa tu dah interval dah Big masa test. tu. Oh, interval. Dah interval dah masa tu. Pasal satu kelebihan cikgu ni, pasal dia boleh buat 8 round tu dalam masa 12 minit. Betul? Yes. Maknanya 3,200 meter dalam 12 minit. Itu Cooper test. Kebanyakan referee lain dia akan bawa 2008. Yes. Tapi Kelompok-kelompok yang tu mudah generasi, Yang tu senang sangat. Kita itu senang sangat pasal you dah biasa. Dah biasa pasal you dah. dah kecil dah biasa. Tu tanya you lari 100 meter. Cukup Okey, mudah. lepas tu kena hantar balik. Hantar balik tapi sedih juga kan. Orang kata sahabat kan, memang sahabat baik lah dengan dia kan. Tak ada rezeki lah. Dalam kapal terbang datang lah stewardess kan, nak bagi makan tak nak, bagi ni tak nak. Duduk sebelah duduk teriak. Hilang kan. selera. Hilang selera betul. Cakap cakap kan, tak apa, cakap aku tak sakit hati pun, tak marah pun cakap kan. Balik ni pun tak apa, cakap tak ada masalah kan. Business class. Patutlah. Okey, tapi pasal terpilih untuk under 20 FIFA World Cup tu, pasal the following year tu World Cup di Jerman 2006. Mana masa tu nama you dianggap sebagai media antara yang bakal ke Jerman. Alamak. Tapi lepas tu tak ada rezeki ke ni, you pergi ke under 17 FIFA World Cup di Peru. Yes, betul. Tapi tim lain. Tim lain masa tu pula. Bapa kepada Nazmi sekarang ni. Nasaruddin Ishak. Nasaruddin Ishak. Cikgu juga kan dia? Cikgu. Okey. Dia mantap lah kan. Di sana pun kita cemerlang lah dekat sana. Sampai I think quarter final sampai sana. And banyaklah pengalaman kan. Banyak pelanggan sana bila kita buat game tu. Memang rasa puas hati lah, seronok kan. Tapi yang apa tak dapat ke Jerman tu pun, orang kata apa, satu pengalaman yang baik, yang orang kata apa, bagi kita lagi kekuatan untuk kita nak berusaha lagi kan. Because bagi saya, orang pilih assistant, saya bukan pilih. Siapa pun pilih, saya ambil dia orang. Saya pergi, tak kisah yang masa pilih? tu FIFA punya ni? Yang tu masa tu kira pasal dia ikut geografi, betul tak? Dia akan ikut dalam ni. Yes. Saya dapat semua yang pelik-pelik, datang daripada China, datang daripada Thailand, datang daripada Maldives. Bagilah siapa pun, saya bawa, saya tak kisah. Ada pernah tak macam ada communication issue dengan mereka? Communication kau dulu saya bahasa Inggeris pun teruk kan. Bahasa Inggeris kita ni kira, kalau saya bahasa dengan budak daripada China, daripada Thailand, memang simple lah, simple kan. You go, you take this, I take this. Janji faham lah. Janji boleh faham. Masa tu pasal kita tahu almarhum Kapten Abdul Halim Abdul Hamid terpilih ke Perancis 98, tapi masa tu assistant referee. Yes. Pasal masa tu ada dipanggil assistant referee lagi ataupun betul lah. Assistant lah, penolong pengadil. Bukan linesman. Kalau dulu linesman, okey. Kemudian 2002 Mat Lazim Wang Hamad. Betul. Jadi masa tu di Korea dan Jepun. So nama you masa tu 2006, tapi akhirnya dia orang pilih Samsul Maidin dari Asia. Ni pasal dia ikut dia yang kedua pula tu selepas George Supaya 1974 di Jerman. Jadi kita frust lah pasal Singapura dah dua kali ni, Malaysia dua kali, dua-dua assistant referee. Betul. Tak dapat jadi referee. Okey. Jadi macam mana perasaan cikgu masa tu? Masa tu orang kata apa, saya cukup confident. Confident betul masa tu. Berdasarkan kepada performance semasa kan. Performance daripada apa nama ni di Peru, performance masa sebelum tu lagi apa nama ni yang Athens, and sebetulnya ada lagi satu game di Canada dan sebagainya. Memang nama dah ada dari situ tapi bila last minute dia nak kurangkan referee. Sebenarnya dah masuk dalam list dah. Dah dalam list. Masa tu ada Syamsu, ada Toru, and ada satu lagi Arab Toru rasanya Jepun, kan. Ya. Masuk on Yes, something. Kemudian bila FIFA decide untuk kurangkan referee, dia tolak nama kita kan. Tapi tak apalah, sebab saya duk rasa mungkin saya punya trio is not strong masa tu kan. Compare dengan Syamsu, sebab dia bawa satu baggage daripada I think Turkmenistan, and then satu lagi daripada Thailand. Masa tu yalah, sometimes kita ada politik juga kan. Thailand dia ada satu lagi apa nama tu, ESCO member dekat apa Warawi kan. Kita nothing zero. But I like the way apa macam masa tu Datuk Jo pun cakap, kalau baik pergi
Kan? Kalau you bagus, you pergi. Don't worry cakap kan. Tak apalah. But at least tak pergi pun dia bagilah kita $20,000 kan. Oh ya ke? Itu sebagai apa? Compensation ke apa? Saya pun tak tahu pasal apa. Oh. Tapi dia hantar baik, dia masuk, dia bagi $20,000. Tapi tak dapat beli. Surat dia bagi tahu apa dia ni macam FIFA memang banyak duit. Yes. $20,000 tak ada apa bagi depa. Kecil Ya anak betul. kan. Tapi untuk kita banyak Untuk tau. kita banyak Kalau nilai tu masa tu lah dalam 100 lebih ribu. I would think that is Kos hari hidup lebih rendah. Compensation lah. Compensation lah. Ya. So bayangkan kalau pergi dapat lebih. Oh lagi lah. Kalau kita pergi masa tu dia minimum item dalam 60,000 dia bagi kalau terpilih lump tu. sum masa tu. Lump sum. Kemudian daily allowance dia bagi kita lagi apa nama ni $300 US. Campur lagi kan. Banyak lah kat apa 80. Oh, $80,000 USD. Kali itulah masa masa tu tu. kalau berapa? Masa tu 4 something? Masa 3 something, yes. Masa 3 tu something. masa tu tak banyak sangat. Masa tu dalam 3 lebih. Tiga masa tu. lebih. 3 lebih At ha. the end of the day, because the sacrifices and Ya, betul. Tapi it's not about money lah kan. Yeah, it's Orang kata about- kepuasan Dan prestige penghormatan. Datuk George Joseph. George Joseph. Yes. Okay, because Ah. beliau merupakan referee pun, kalau yang tak mengenali beliau, orang kuat di bangsa. Oh yes. Datuk Bandar. Dia Datuk Bandar bangsa. Pengerusi Persatuan Penduduk Bangsa dulu. Dulu. Oh, Kemudian- sekarang lagi rasanya. Kemudian ketua No. lain. Oh. ketua Jabatan Pengadil di FAM, The best. dan senior lah kepada Muhammad Nazri, Nik Ahmad Yaakob, Yes. Cikgu Amir Sharifuddin Wong, Ya, betul. dan diberi penghormatan FIFA Under-20 World Cup di Jepun ketika munculnya Diego Maradona. Betul 1979. sekali. Yes. Tu Datuk George. Special dia. Joseph. Special. Okey, berapa kali kena ludah cikgu? Ludah. Saya ingat saya ada satu. Satu ketika saya kena masa di Kedah. Ludah. Kena ludah. Oleh pemain. Pemain. Ah. Budak ni kecil, tak ingatlah nama dia pun. Budak kecil aja tapi ganas juga dia. Okay. Tak ingat Tak ingat Terengganu lawan dengan Kedah lawan Terengganu. Kedah home team Ya kan. ke? Lawan Terengganu. Tapi tak tahu lah apa dia makan Sebenarnya- hari tu kan. sebenarnya- Garang sangat. Sebenarnya cikgu lebih daripada sekali. Ismail Lebih daripada sekali kena ludah. Player tu player dari Selangor seorang lagi tu. Lepas tu dia Abri. kena gantung. Actually, I nak tanya, apakah Awak what was the worst insult you pernah? Kita selalu dengar kena kutuk. referee kayu, Referee kayu. referee bodoh. But what is the worst that you pernah dengar? Wow. Nak kata ni dia bercampur kan. Bercampur-campur. Banyak kan. Paling teruk aku nak kenal kan dekat Melaka lah. Why? Tak tahu dia punya bahasa saya pun tak pernah faham sangat. Kan Lahabau tu kecil Lahabau, je kan. Hawau kecil, Hawa kecil tapi satu benda dia keluar kan sebab dia suara dia nyaring orang ni kan. Tapi dekat luar dia baik. Orang Melaka dengar tu. Dalam padang ni masa dia dekat tepi kan saya dengar lah tapi bahasa yang ni lah kan macam kata apa forward letter ni kan okay. memang teruk lah. But saya tak terasa sangat kalau orang maki-maki ni. Okay. Kalau yang cakap kalau ambil duit saya pantang dengar lah. Oh, yang tu saya cukup geram itu paling pantang lah. Oh berapa hang dapat? Yang tu saya pantang betul lah yang tu kan. Yang tu cukup trigger lah. Berapa hang dapat? Yang tu dia sampai ke ulu hati tu. Tapi dia Memang orang kata kalau stadium yang paling kuat memaki referee dengan memaki player ni Stadium Bandaraya. Betul. Tapi saya jarang Negeri kat sana. you. Ha? Jarang kat sana. Tapi jangan pasal tapi you ada cerita dia. apa cerita? Saya pergi dengan Kasim Kadir Pacar. Okey Encik Kasim. Kan? Kami baru nak masuk, saya jadi port official lah itu. Okay. Baru nak pergi check padang kan. Selalulah pergi rutin pergi check padang, check tank kan. Baru nak masuk dia sekali dia keluar segala macam lah. Oh. Kan Kasim kata mampus dia katakan segala bangsa keluar, segala agama, segala mak, hang, tok. Semua keluar habis. Dia korek Ini habis. sebelum game ni. Sebelum game. Dah Okey, psycho lepas lah. tu Sebelum game mana ada orang ramai sangat. lepas Tapi kawan ni saya tahu dia. Ah. Dia duk jual apa nama tu karipap. Pap karipap. Jenis itulah kan. sambil jual sambil kutuk. Sambil kutuk dia maki. Dahsyat tu. Oh, dia kata mamak mana pendek semua dia keluar habis. Kan? Kawan tu kata lombok kata kan. Tak ada buat game lagi. Tapi macam kita sana, saya duk buat Penal League. Dah biasalah dia tahu. Dia tahu saya cikgu. Dia kenal. Dia kenal. Dia Tapi kenal. dia suka duk maki lah. Line clear punya orang kan. Okay, ni I pernah dengar cerita. Ya. Tolong sahkan lah. I pernah dengar cerita yang ada player gaduh pasal loan kereta.
Tu dia. Ui, beritahu semua. Kena tahu. Alamak, Kita Masya humor. Allah. Bukan dah kenal lama dah. Saya buat game Ha. di padang yang terbaik sekali dalam Malaysia. Di Kangang. Padang Sidang Kangang ni Sidang utama. padang yang bagi saya terbaik sekali. Ya kan? Dia punya kualiti padang ni kan. Yang jaga ni Jalal. Ya, Pakcik Jalal. Dia jaga bagus. Hari tu game, seronok. Orang Johor main. Orang Johor main lawan dengan orang Perlis. Kemudian tengah duk main pasal apa lah ni makan tebuan apa. Dia duk lawan dua-dua orang ni. Nama saya tak ingat. Betul tak? Dua-dua orang ni bergaduh. Pasal apa perempuan ni kan? Saya pening kepala kita kan. Half time, dia main pegang dia. Dia kata, bang, dia ambil kereta, tak mau bayar. Oh, sudah. Kita dia ingat pasal kita buat game tak betul. Rupanya dia duk marah kat kau ni. Dia dulu budak ni main dekat Johor. Kemudian balik main dekat Perlis. Jadi dia ikut bila main sampai hari tu, hari game tu, dia maki cukup mah. Tak bayar duit kereta. Alamak. Maknanya dia sambung bayar patutnya kot. Sambung bayar. Dia tak sambung. Tak sambung. Tak sambung. Kau duduk angin kan. Berapa lama nak rotate balik kan. Nak jumpa balik daripada main dekat Johor, nak jumpa kat Perlis. Lama kan, pusing kau. Jumpa. Dia maki lah. Ya Allah, katakan hampa ni. Dua-dua kad merah? Tak ada. Saya, kalau bab ni orang kata apa, you very kita sporting. empati lah kan. Empati, Kita simpatikan dia orang kan. Bab tak dapat gaji, bab tak boleh nak beli vitamin, tak boleh beli suplemen. Ramai dalam Padang. Zaman tu ramai. Maknanya apa? Kes Ramai gaji maksudnya tertunggak juga ke apa? Dia tak dapat apa nama gaji, tak bayar kan. Jadi kadang-kadang dalam game ni depa bukan masalah dengan game kita ni. Masalah dengan luaran. Kan? Masalah personal dia orang, masalah family dia orang. Sebab apa? Bila kita tak dapat satu hari lambat gaji pun kita dah pening kepala kan. Jadi macam depa dengan nak bayar itu, nak bayar dia lah pemain kan. Kadang ambil kereta besar kan. Okay, but more importantly, 2010. Okay, yes, World Cup 2010, betul. South I still Afrika remember Selatan. the build up. I still remember the build up where everyone was super excited kerana kita tak mempunyai pasukan. Yes. Tetapi sebelum saya pergi ke soalan saya, saya just ingin memberitahu di sinilah. Kita mempunyai ramai actually wakil di Piala Dunia. Yes. Kita ada Datuk Guru, medical officer, Guru Charan Singh. Datuk Del Akbar, Datuk Del Akbar, bekas pemain keselamatan. yang keselamatan. Kita ada who else? So many more. Datuk Christopher Raj, media. Datuk Sri Winsor John, General Coordinator. Betul. So actually, and then we have you, you know. So kita mempunyai ramai wakil negara. So 2010 diberi peluang untuk menjadi pengadil of the most biggest tournament in the world. Bila dapat tu, apa perasaan yang pertama yang terlintas di minda? Pertama sekali, saya agak immune. Orang jadi macam biasa sebenarnya. Bila dapat P tu, pertama sekali media. Dia macam buat surprise terperanjat tu. Tapi bagi saya tu selepas dah melalui semua under 17, under 20 apa semua, banyak kerap tu Nigeria pergi ke Egypt pergi semua kan. Jadi youth tournament ni pun dia satu World Cup. Besar dia punya orang kata apa, organize dia punya semua ni memang macam World Cup lah kan. Cuma lagi dia agak budget sikit lah. Jadi bila dapat tu, saya rasa macam nak kata excited sangat pun tak, tapi okey aku dapat, sebab dah pernah tak dapat sebelum ni kan. Jadi bila dapat yang ni, okey dapat. Okeylah. Nak buat persiapan lah kan. Jadi bila media ni pun dapat bagi tahu macam tu, kita pun rasa rupanya benda ni baru kita nampak satu benda yang sangat dinantikan, sangat besar bagi kalangan orang lain, orang ramai ni kan. Jadi saya pun rasa teruja lah. Jadi kita pun makin membangkitkan semangat lah untuk nak pergi sana kan. And then banyaklah kawan tu panggil kawan ni buat interview buat semangat, sampailah pergi dekat Kementerian Pendidikan masa tu. Jumpa dengan Tan Sri Muhyiddin kalau tak saya. Jumpa dengan dia, yes. Ini dia tanya, berapa game nak buat nanti? Alamak, soalan kan. Berapa game nak buat? Boleh buat game ke? Saya kata, nak kata apa kan?
kita kata tergantung kepada apa nama ni committee FIFA members di apa nama FIFA. Bila dia appoint kita, dapatlah kita boleh buat lah. Jadi something lah And then bila pergi sana dekat apa ni South Africa, jumpalah dengan apa Datuk Visa masa tu kan, dia jadi apa match commission sebagainya. But bila sampai di sana, hari yang pertama bila kita masuk dalam kita punya dewan seminar tu, and then dah rasa lain macam dah. Sebab yang apa ni Jose Maria masa tu, dia kita punya director referee, dia cakap okey semua orang ada peluang, kan. Tapi dah dapat rumours dah. Satu pengadil daripada Europe, dia ada masalah dengan insiden melibatkan Michael Ballack lah apa semua ni kan, yang dia serang tu kan. So dia akan jadi sebagai 4 official saja. Jadi satu 4 official, dia kena ambil semua lagi nak bagi balance. So dia ambil setiap negara, setiap confederation ambil satu jadi 4 official. Jadi kita tunggulah kan. Tunggu. And then my assistant masa tu Mu Yuzing from China. Crying lah, duduk dalam bilik kan, datang menangis kan, cakap kenapa menangis kan, dia cakap lah media dekat China put pressure sebab tanya bila nak buat game kan, ni kan. Asyik buat apa nama tu assistant aja kan, buat assistant maksudnya buat reserve myself buat for official, then duduk sekali lah dalam bilik, kita duduk pujuk lah kan, tak apa, don't worry semua ni kan. But I think 8 game saya buat semua for official. Okay, and then kita pun rasa memang tekanan juga kan, cuma lagi orang kata apa, ada harapan kan. Masa tu pula ada satu pojok kan khusus untuk saya pula daripada South Africa. Jadi Jasni Syafi'i pun apa tanya masa tu kan, dia cakap nak buat macam mana kita kan. Sampai tu ketika kena balik je lah tanpa buat game. But the thing is apa nama tu, you duduk di sana, you dapat banyak pengalaman lah, banyak belajar daripada pelbagai sudut lah saya dapat. Jadi bersyukur jugalah. Bersyukur, balik pegang je lah sikit apa yang dia bagi. Pengalaman yang paling manis. Kejap, tak habis lagi. Berapa dapat masa tu? Pasal tak dapat jadi referee, berapa dapat? Bukan. Bukan. So that referee yang bakal referee ni, dia orang boleh belajar. Ini sebenarnya pengorbanan yang you buat tu berbaloi. Kalau you terpilih dan kalau you sampai satu level yang tinggi. Berapa je? Saya dapat tak kurang daripada 70 ribu USD. Jadi balik buat rumah lah, buat rumah sebiji kan. Memang buat rumah lah. Buat rumah. Buat rumah kat mana? Dekat renovate aja, renovate rumah tu. Okay, contextualize apa yang Rizal kata tadi. Okay, 70 tu nampak wow, banyak. Tetapi pengorbanan. Betul. Pengorbanan ya. So the first question is, berapa lama cuti you ambil daripada KPM? KPM. Saya terima kasih pertama sekali dekat KPM dekat Kerajaan Malaysia ni. Saya sepanjang hidup saya, kalau 360 hari tu, sepanjang career saya lah kan, kalau 360 hari mungkin sebulan je kot dekat sini. Yang lain semua dekat luar. So you see, okay. 300 hari lah lebih kurang ni. Okay, so there's a lot of travelling. Yes. Saya miss a lot lah. Saya miss family, saya miss macam-macam lah, saya miss sangat. Jadi nak kata seronok tu bukan seronok, tapi saya rasa satu kebanggaan bila dapat bawa nama Malaysia. Pertama sekali bila tengok dekat scoreboard kan, masa skrin besar kan, nampak Supkidin Muhammad Saleh. Malaysia. Yang tu yang kadang buat ayam mata meleleh lah masa tu. Saya cukup bangga betul. Supkidin, sekali bawah tu China, Mu Yuzing China. Contohnya kan. Jadi itu antara sepanjang kerjaya saya tu, bukan setakat di World Cup lah. Di mana-mana lah, Asian Cup, apa nama ni, yang youth tournament untuk ACL apa ni semua ni. Saya pertama tu nak tengok dekat scoreboard tu kan, saya cukup, orang kata apa, biarlah rakyat dapat tengok kan, ni ada orang Malaysia kat sini. And ada orang ikut rupanya. Ada orang ikut, tapi saya lupa nama dia. Dia selalu ikut saya rupanya. Dia ikut ambilkan buat video sebagainya untuk saya. Maknanya mana-mana you pergi dia ikut? Dia ikut. Peminat? Kan? Peminat. Dia buat video. Dia ada buat video. Dia bawa kamera ni ke DSLR ataupun dia pakai phone masa tu? Dia pakai biasa. Masa tu saya ingat macam dulu kan. Satu macam camcorder ke apa kan. Camcorder. Satu tu dia buat apa nama tu di China. Kalau China tu dia buat video. Jadi saya ni bukan jenis orang yang buka YouTube selalu. Kan. Satu hari tu dia kata, ikut you selalu je kan. Cuba buka satu ni YouTube apa ni, satu game tu di Changsha katanya kot. Saya tengoklah kan, dalam tu dia gambarkan Supkidin Muhammad Saleh sekian ni kan. Saya pun
jenis-jenis orang yang tak ambil pot sangat lah kan. Tapi saya terima kasih lah dekat dia. Actually sangat berterima kasih Yeah. kepada dia Bagus. kerana at least ada archive. Betul. Ya, Merakam Ya. Merakam Sejarah. penglibatan, gerak-geri. cikgu, So, InsyaAllah. Interesting. Okay, back to the question. Yeah, back to pengalaman, the- pengalaman manis dan pengalaman pahit. Pengalaman manis. Kalau pengalaman pahit lah. Pengalaman pahit ini mungkin sejarah yang orang tak tahu lagi. Saya simpan lama lah sekarang ni. Kadang-kadang dekat kawan-kawan tanya pun saya jarang bagi tahu. Saya pernah kena pukul. Pernah kena pukul. Satu padang, satu tim pukul. Tapi bukan masa World Cup lah. Bukan masa World Cup. Okay. Ustaz, I ingat tim mana pukul. Okey. Tapi saya tak kisah sangat Okay. sebab mungkin kita punya pemikiran lain apa yang dia orang fikir kan. Ya. Masa tu game tu di sekolah sendiri. Sekolah vocational masa tu Butterworth. Okay. Game ni antara macam adun ke kadun dia panggil kan. Jadi antara daerah-daerah apa nama undangan ni. Dewan Undangan Negeri. Jadi pasukan tu daripada kawasan nelayan lah. Orang nelayan kan, banyak budak-budak nelayan ni semua ni kan. Lawan dengan satu lagi kampung lah. Jadi tak puas hati. Tak puas hati ni tak tahu apa sebab, mungkin saya bagi kad banyak ke dan dia pun kalah banyak ke kan. Kemudian bila dia salah faham kat situ, satu penonton tu daripada luar dia masuk serbu lah. Masuk serbu dia balun kan. Balun asisten pergi ke tepi lah, tak nak buat apa kan. Saya tak lari. Itu satu penyakit saya kan. Hamil serbu aku tak berlari, duduk cangkung tutup muka kan. Dia balang habis badan. Dia tiba perempuan-perempuan tapi dan lah kita pun seorang kan. ke beramai-ramai? Ramai. Tapi kalau ramai pukul tak rasa sakit. Banding dengan seorang. Lelah dia cakap, tak sakit. Tapi calak lah badan kan. Balik rumah mandi kan, nak pergi balai polis, nak pergi report kan. Anak kata tu dia macam harimau, dia kata. Start kat belakang kan. Habis dah mandi apa semua, baru pergi buat report polis apa semua, balik main duduk sat ketua kampung lah apa kat mai lah. Nak minta maaf lagi, dia kata tak apa, saya maaf, tak ada masalah. Saya tak rasa macam dendam pun tak ada. Sebab kita rasa kita tahu dia punya standard orang, pemikiran orang ni kan. Saya tak kisah sangat. Tapi saya kata apalah, report dah buat, kita kan report terima je lah kan. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu apa jadi? Itu pengalaman. Jadi pengalaman dia Ada dari situ. tindakan tak lepas tu? Ada dia panggil. Polis NFA, panggil apa semua kan. Okey, lepas tu lepas tu dapat FIFA tahun 2000. Tahun 2000. Itu tak Allah tarik sikit Allah ni. tarik sikit, dia bagi banyak. Dugaan tapi Allah bagi banyak lepas tu. Dah dapat FIFA kan. Nak kejut tak takut dah. Ya, betul, Dah betul. masuk pergi dekat Dah FM FIFA kan. level lah. Nak main kejut aku tak ada kisah kan. Takat yang ni satu tim main serbu kita kan. Aduh. Tapi tak boleh. Kalau orang cakap pasal duit saya tak boleh pantang kan. Berapa hang ambil, berapa hang dapat. Yang tu cukup geram. Dia kata nak haram tak apa lagi. Tapi kalau sebut kata berapa ni kan, duit yang depa? tu pantang. Berapa depa bayar? Berapa depa bayar? Berapa bayar kan. Sampai sekarang saya marah kalau kata ada orang yang bersikap macam tu kan. Bersikap seolah macam pengadil kita ni ambil duit saya geram. Ambil duit elon tu betul lah kan. Tapi ambil duit haram ni saya tak terima. Dalam pun tak semestinya dapat kan. Untuk mengatur. Okay. No, sorry. Elon bersangkut. Iklan sekejap. Iklan. Berkenaan dengan referee kena balun. Saya masih ingat lagi tahun 2002 ke 2003, saya buat laporan dengan Melimil Liga Kuala Lumpur. Okey, di mana ada dua pasukan bermain di Padang Hospital Kuala Lumpur. Okey, Padang famous tu. Padang famous tu. Diorang marah dengan referee, diorang kejar referee daripada Padang tu sampai Titi Wangsa. Diorang jogging terus lah. I hope not Sila Raja. Cross the road. Not Sila Raja. Cross the road. Kena dia kena kejar. Masya So, Allah. yes, referee ni pun kadang-kadang bahaya jugalah. Tapi dia lari lah. Dia lari. Jangan lari. Dia lari. Jangan lari. Kena pukul Dia lari. sikit tak apa. Takutlah. Pasal ingat dia lagi laju, lepas tu dia boleh pergi sebisa Titi Wangsa tu across the road tu. Siap naik the bridge. Dia jantas. Tapi saya nak lari tak boleh. Kiri kanan pagar. Dia kena Anyway, okay, pengalaman manis. manis. Okey. Dua manis lah kan. Tadi kena pukul, dia pahit kan. pahit. Manis dapat FIFA kan. Manis lah. Tapi pengalaman yang paling manis ni bila satu insiden di Japan. Kan? Di China. Masa Asian Cup tu. Bila mana perlawanan tu antara Jepun lawan dengan Jordan kan.
Bila lawan Jepun dengan Jordan ni, sampai tu ketika tu dia nak decide. Dulu dia panggil kick from penalty mark lah, sekarang dia panggil penalty shootout, PSO. Jadi bila sampai ke situasi nak tentukan siapa nak menang dengan penalti ni, so kita tentukan satu yang broadcast ni cakap okey, dia cakap orang putih lah kan, translate bahasa Melayu lah ni. Dia kata ambil penalti sebelah sana sebab kita dah decide daripada broadcast kan. Kita okey lah kan. Jadi kita pun tak cakap banyak kan. Masa tu orang kata apa, otak pun masih lagi tak apa nak matang macam sekarang ni kan. Pergi je bawa bola apa semua, pergi duduk kat sana kan. Duduk sebelah kalau kata saya duduk menghadap belah tribun ni, dia sebelah kiri lah. Pergi belah sana, start lah kick kan. Dah ambil toss kan, okey start kick. Japan ambil dulu. Dia ambil sayuk tu macam mana David Beckham sepak ni kan, macam Michael Platini lah. Masa tu nampak habis semua. Kan nampak Michael Platini, nampak David Beckham, Baggio, kan? Roberto Baggio, nampak habis. Tum, kata sudah. Sebab kita dah expect Japan kan yang terbaik lagi masa tu kan. Tengok naik atas, Nakamura pun nama dia kata. Tum, naik atas, kata sudah kata kan. Main Jordan pula, Jordan sepak masuk. Kan, tak apalah. Ambil yang kedua pula kan. Ambil yang kedua kata Alex apa nama dia kan, yang Alex yang Brazil, pemain Heritage Brazil. Alex So dia ambil, dia pun serabut juga. Tak masuk dengan rumput-rumput penat sekali kan. Dah sudah katakan. And then dia orang duk kira-kira nak sepak apa ni, so nak sepak dia sikit tak boleh cakap kan. Pitch check tengok kata rumput dah tak boleh ni kan. Rumput tu boleh angkat, satu keping tu boleh angkat terus. Itulah masalah bila kata padang depa tak prepare betul-betul daripada awal kan. Kita pun bongok juga tapi check ya. Habis kata okeylah, pergi dekat tepi. Dia kata jom apa nak pergi bagi tahu dekat for official, nak suruh bagi tahu dekat broadcast nak ubah. Pergi sebelah apa nama ni satu lagi lah pula. Maksud tu dia kecoh lah apa nama yang si Jordan Jordan ni, dia punya coach pakat mai lah. Maki cukup-cukup kau yang dia maki kan bahasa Arab kan. Tapi cara bahasa tu dia cakap tu kasar lah kan. Saya kata aku nak bagi elok semua dengan hati kan. Masa tu undang-undang bukan ada betul apa lagi ni. Undang-undang dia silent benda tu. Kita kepala fikir sendiri kan. Tak apa, kita kena tukar. Zico pun main. Dia kata nak suruh 0-0 balik. Coach Jepun. Kan? Tak boleh dia kata. Zico kan. Dia cakap kita pun masa tu bahasa Inggeris kan, baru duk belajar dengan Datuk Jos waktu pun kan. Dia cakap no, cakap kan. No 0-0. Start balik daripada yang Jordan pula. Habis tu yang si Jordan duk maki-maki lagi, hampir keluar juga kan. Masa tu kita senang lah bahasa kita, hampir keluar bagi ni, so keluar kan. Dulu tak pakai kad. Dulu hello keluar out kata-kata kan. So keluar yang Fort Bishop pun mai. Fort Bishop muka pucat dan nak tukar penalti tu kan. Hampir keluar. Mai lah yang si assistant dia. Lee Tiu Jun masa tu dia mai. Suki, cannot. You crazy? No, I'm not crazy cakap kan. Don't worry. Kata kan. Jom. Kata hampir duduk belah sana, kau duduk sini cakap kan. Lah PP bila ambil tu Jordan ambil masuk dia celebrate kan. Orang kita pun kamu kata juah betul hang ni kata kan. Seronok sangat ni. Ambil pula Japan kan. Japan masuk. Lepas tu si Jordan tak masuk dah. Tak masuk bila dapat pula pi ke apa nama ni sudden death kick kan. Sudden death kick lama juga. Lepas tu Jordan tak masuk. Bila tak masuk tu baru dia jadi punca. Pakar duk maki lah kan. Tapi Syafiq nama dia, goalkeeper daripada Jordan. Dia okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sampai sekarang saya baik dengan dia. Syafiq goalkeeper ni kan. Baik, jumpa dia bawa jadi coach lah satu hari tu dekat Nation Cup pun. Jumpa dia lagi. Tak ada masalah. Tapi orang Jordan tak boleh terima lah. Yalah. Orang Jordan tak boleh terima saya. Tapi yang jadi manisnya ialah lepas daripada tu Aros Sebaget pun duk puji masa tu. Kan? Sebi sebagai pengulas masa Sebi. Tu dia kata macam satu yang miracle lah dia dapat buat benda ni kan. And then tahun yang sama juga IFAB dia keluarkan, dia kata apa yang saya buat tu betul, dia cakap. The next following year masuk dalam law. Membenarkan apa yang kita buat. Badan undang-undang bola sepak IFAB. Jadi itu jadi satu presiden yang baik. Kita pun dapat nama yang baik. Tapi dalam law tak abang nama Subgideon kan. Tapi bila dia tengok bab tu, kita pun rasa bangga lah. Seronok. Okey lega lah kata kan. Terima kasih to your decision yang Bila bercakap saya teringat bila cikgu sebut IFAB International Football Association Board kan. So dulu sebenarnya ada orang Malaysia dalam tu. Datuk Ko Witik
Yes. Asal pasal dia juga sebenarnya yang cipta kad kuning dan kad merah. Tapi yang dapat nama tu referee dari England, Ken Aston, pasal masa tu dia pengadil, dia pengerusi jawatankuasa pengadil FIFA. Yes. Jadi lepas tu Ko Yutek pun jawatankuasa tu juga. Masa tu dia juga Setiausaha Agung AFC. Tapi biasalah yang dapat nama Mat Saleh. Yes. Jadi tapi sekarang ni bila bercakap mengenai prestasi pengadil ke peringkat dunia dan juga administrator ke peringkat dunia, kita tak ada dah. Susah nak dapatkan pengadil bertaraf tinggi macam you sekarang ni, cikgu. Kenapa tu, cikgu? Apa jadi? Satu mungkin negara luar, okey, dia lebih ke hadapan. Kalau kita lihat contohnya negara Arab kita ambil sekarang ni. Kalau kita lihat list untuk ke World Cup pun banyak daripada Arab. Why? Arab dia tak kedekut untuk invest dalam pengadilan. Dia sentiasa ada dia punya investment untuk nak tingkatkan, sama ada teknologi, sama ada theoretical, sama ada seminar, dia invest a lot. Dia tak ada masalah. Jadi kita dapat lihat kualiti dia. Kemudian kualiti game especially di Saudi very high. Very high. Dia dah ada bintang-bintang antara dunia. Jadi kan referee dia pun dapat cabaran yang baik. Tapi tengok referee Saudi kurang ke World Cup. Yang ada orang yang pergi buat game di Saudi. Negara-negara Europe. Sekarang ni kita stop. Sekarang ni kita dalam meeting yang baru ni, Colina bagi tahu dia tak nak tengok lagi referee yang ke World Cup ni untuk masa sekarang ni buat game di domestik negara luar. Jadi contohnya Saudi ke UAE ke Qatar ke, tak nak tengok sebab takut bahaya sebagainya lah kan. Tapi referee ni boleh katakan berkampung di Saudi sebelum pemilihan tu. Dia orang buat game yang very high quality dia dapat banyak pengalaman, experience. Jadi secara tak langsung dia orang sell dia orang punya personality kat sana. Jadi orang dapat lihat sebab game Saudi pun dia worldwide itu satu. Maksudnya kita tak boleh bergantung kepada referee tu sendiri, tapi kita kena usahakan. Jadi sebagai kata contohlah, kita ambil jangan marah, kita katakan FAM contohnya kan. Jadi dia kena cari jalan bagaimana dia boleh bagi satu stage ataupun floor yang baik untuk referee ni. Kalau ni kita nak harapkan negara kita saja, tak boleh, tak mampu, tak cukup. Kan kita cuma nak kata kompetitif, saya kurang setuju sangat sebab game kita ni banyak 6-0, 7-0, banyak tak balance, tak balance, one sided. Kemudian tim yang nak jadi champion kita dah tahu dah setahun awal, kita dah tahu dah siapa nak jadi champion. Jadi setahun awal. Jadi it's true. Saya kata tadi, jangan rasa kecil hati lah kan, jangan rasa malu sebab saya luar kan. Jadi saya luarkan berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya belajar daripada luar. Jadi referee kita kurang mendapat kekuatan dalam negara sendiri. Jadi lebih baik orang kata dia mendapat satu pendedahan dekat luar, ataupun dalam negara kita ni invest lah kan. Buat sesuatu, jemput, katakan mungkin saya tak bagus, jemputlah orang luar lagi. Mana-mana coach daripada luar akan datang untuk nak didik kita punya referee. Tak ada masalah. Kan? Sebelum kita ke tenaga pengajar, saya nak berbalik kepada apa cikgu kata tadi. Cikgu kata menyediakan platform. Boleh cuba terangkan tak in not too long the mechanism bagaimana? Okay, so katakan kalau cikgu balik ke FAM ataupun diberi mandat, good. Okay, good. Okay. Okay. Terlepas cakap kan. Okay. So apakah platform tu sebab? I mean how to do? I mean cakap tu senang, tapi what are the mechanics? Not in detail, but at least so that our viewers dapat tahulah sedikit. Platform ni yang pertama sekali, referee tu need to be a professional. Dia tidak boleh ada masalah luar. Tak boleh ada masalah family, tak boleh ada masalah pekerjaan. Kalau kita kata professional, siapa yang perlu bayar gaji beliau? For sure FAM. Okay, so maksudnya mereka menjadi staff FAM dan mereka digaji oleh FAM. Correct. Okay, yang tu yang pertama. Yes. Okay, yang kedua? Yang keduanya ialah kita ada MOU banyak. Kita katakan ada dengan Japan, kita ada dengan Saudi, but where is our referee? So maksudnya yang kedua ialah kita import referee kita export referee kita. Export referee kita keluar. Export referee so to Japan, to Saudi. Okay. Jadi dengan cara ini katakan ke J-League. Saya tengok banyak referee daripada luar yang buat di J-League yang J-League 1.
Bukan pergi dekat J3, J4, no. Okay. Dia pergi ke J1. Jadi kalau referee kita dapat standing macam mana Nazri Abdullah dulu buat di J1, then Lisa, ini kita katakan sebagai Tinggi, satu platform yang baik untuk jual kita punya personality referee tu. Okay. Jadi orang akan percaya yakin. Sebab kalau kita di FIFA pun, contoh ini sikit, mungkin okey boleh lah kot. Okey, katakan dalam instructor di FIFA, bila kita nak buat pemilihan, kita lihat ini semua. Quality game yang dia buat, performance yang dia dapat. Jadi kita akan buat pelaporan, kemudian baru dia orang ada satu panel untuk pilih pula. Okay, sebagai seorang instructor FIFA, Yes. bagaimana pula pemilihan daripada referee daripada Malaysia? Because Okey. you kata tadi ada kriteria kan? Okey. So apabila seorang referee tu graduate daripada Malaysia ataupun datang daripada sistem Malaysia, apa pandangan Okey. cikgu ataupun instructor lain? Okey. Saya tak ambil langsung Nazmi sebab saya tak nak bias. Ya, you Okey. cannot, you Saya cannot kan? okey, untuk panel saya tak akan ambil dia. But apa yang kita lihat? Not referees ni dia managing game. Dia kena managing. Dia macam manager, macam boss, macam kita nak dapatkan satu, orang kata kalau company tu kita nak dapatkan benefit, nak dapatkan lebih banyak duit lah kan. Contohnya kan nak kaya lah, nak maju. So kita nak tengok bagaimana dia dengan personality yang dia ada, dia boleh manage dia punya game. Jadi referee ni pula, dia bukan hanya konteks sentuhan kan. Dia mesti ada konteks. Kena tahu nak buat keputusan tu bergantung kepada konteks dia, senario dia, story dia tu kan. Kalau katakan dia challenge tu, adakah perlu bagaimana you nak handle dia punya situasi ni? Adakah you start dengan card, adakah you start dengan personality you, kan? This is kita tak nak tengok orang yang macam robot. Kan? Asal sentuh foul. No. We need to understand football. Okay? So referee yang nak ke World Cup ni, they are very strong in understanding football. Dia bukan hanya judge because contact foul. No. Bukan macam itu. Ini yellow card because pass. Apa kita nak yang obvious. Stop promising kan. Those so much obvious, then baru kita bagi decision. But the most important kita nak lihat, kalau boleh kita nak lihat pemain tu kekal 11 lawan 11. Kita nak macam itu. Okay? Jadi ini spirit of football. Dalam law pun sama juga. Kita nak cuba sebaik-baiknya. Tapi kalau pemain tu tak nak menghormati law, pemain tu memang dia ada behavior yang violent, tak nak menghormati opponent dia, tak nak menghormati football, then it's okay, tak ada masalah. Kita katakan game ni difficult game. Tapi kalau referee tu yang menyebabkan game jadi difficult, habis. So, because some referee, difficult game, they make it easy. Dia jadikan game tu easy. Tapi yang setengah referee ni, game yang mudah dia jadikan susah. Jadi itu kita susah lah kita nak ambil ke World Cup. Jadi sekarang ni cikgu sebagai instruktor FIFA adalah antara yang di balik tabir memilih mereka yang jadi referee ke Piala Dunia North America ni. Lebih kurang macam tu. Yang previous one di Qatar pun sama juga. Saya start yang ini since Brazil. Brazil 2016. Sebaik yang tolong pilih. Okay. Tapi tak boleh bantu, tak diminta bantuan untuk bantu pengadil kita. Okay, so that's why I'm coming at. So tak lama lagi US, Mexico dan Canada akan menjadi host kepada tamasya Piala Dunia. Dan saya tahu that cikgu ni akan tengah apply untuk visa lah. Yes. Jadi seperti perbualan saya dengan cikgu sebelum rancangan, saya tertanya-tanya, nak ke US kena apply visa, betul. Kena naik kapal terbang dan sebagainya. Tak boleh ke ataupun mengapa? Actually soalan bukan untuk cikgu jawab, tapi untuk pemegang taruh lah menjawab. Mengapa kita tak menggunakan expertise? I mean, kita boleh call cikgu bila-bila masa dan akademi maupun persatuan bola sepak kita dekat je. Kalau memandangkan cikgu di KL sekarang ni boleh naik basikal pun sampai. Tak perlu naik kapal terbang, lari pun sampai. Jogging tak perlu apply visa dan sebagainya. Tapi agak aneh, agak aneh lah kerana kita tak menggunakan expertise kepakaran sedia ada. Tetapi sedih dan aneh dan sedih lah. Komen cikgu. Dia tak Jangan you bagi opinion, kita nak komen cikgu. What you want him to say? Cakap je. They should actually bajet ciput. Saya tak kisah sebenarnya. Bila bab tu je bajet tak ada. Let me rephrase my question. Mengapa tenaga kepakaran
warga Malaysia tidak diguna pakai dengan in totality. Kita kena balik pada Rizal tadi. Dulu apa nama yang IFAB tu? Kowitek. Siapa dapat nama? Ken Aston. Ken Aston. Lebih kurang macam itulah. Itu jawapan. Sedih. No, saya tak kisah sebenarnya. Saya tak pandang wang ringgit. Saya beritahu betul terang, saya tak pandang wang dan ringgit. Semasa saya pegang jadi exco pun saya tak pernah nak kata ambil claim, tak pernah. Saya suka pergi bantu. Ya. Sama juga di sini, kalau dia panggil saya datang. Saya akan bagi apa yang saya ada. Okey, tak perlu bayar pun. Ramai yang jemput saya pergi dekat belah kampung-kampung pun saya pergi. Pergi dekat kampung pun saya pergi kan. Orang suruh bagi talk dekat Maktab Quran apa dekat sebelah Kedah. Saya pergi. Saya tak ada masalah. Saya suka untuk sharing berkongsi ilmu. Berkongsi sebab saya rasa saya nak melalui FM juga. Dan saya rasa saya nak loyal, saya nak bagi pun dekat FM. Betul. Tapi kena dengan cara lah. Tapi saya tak nak main-main lah. Saya merasakan bahawa konsep buat benda percuma ni tak sepatutnya berlaku kerana pelbagai faktor. Dan salah satu faktornya ialah apabila orang tu buat percuma, dia ala kadar, dia like okay, I've done this, sharing session and it ends. Dia tak ada continuity. Dan sekarang ni apa yang kita perlukan ialah continuity. Maksudnya kalau dah buat program di maktab di Kedah sebagainya, apa impactnya, apa legasinya, siapa yang monitor mereka, what happens after 1 year, after 2 year, kena ada continuous plan. Yes, dia orang punya macam instruktor sendiri kan, di peringkat bawahan sampai kata dia instruktor dia. So kalau you tanya saya sekarang ni berapa ukuran saiz padang, saya tak tahu sebenarnya. Saya tak boleh bagi detail. Tapi saya punya kepakaran adalah polish dia orang. Okay, you dah ada basic, then I start polish dengan gunakan video, kaedah sebagainya. Jadi saya akan bagi tahu macam mana kita nak jadi satu referee, satu manager yang baik dalam padang. But kalau nak pergi yang basic, katakan law 1, 2, 3 sampai 17 ni, satu kumpulan yang lain. Ada orang ni akan bagi first basic dulu. Jadi kalau saya nak pergi ni kan untuk apa sekarang? Dia kata okay, ini untuk yang dia orang dah ada semua law ni. Cuma kita nak tahu macam personality dalam padang, how to deal dengan players, how to recognizing a foul sebagainya. Then it's okay. Saya boleh pergi. Tapi kalau dia cakap, okay cikgu tolong start dengan law 1, saya penat. Yalah, itu basic lah. Basic kan, saya penat kan tu. Itu kena team lain yang ajar. Apa yang saya dapat lihat, katakan di maktab perguruan apa di Kedah ni, saya lupa nama tempat dia, maktab perguruan di Kedah. So dalam kumpulan tu ada lebih kurang 3 atau 5 orang yang dah jadi di dalam national referee, and ada yang FIFA. But not my saya punya ni lah, tangan lah. Itu datang daripada coach dia orang. Dan saya cuma pergi, orang kata apa, macam galakkan, okay, bagi touch untuk polish dia orang. And then I feel proud bila hasil tangan dia orang dapat jadi FIFA referee. Ada yang di Terengganu sekarang ni, saya lupa nama dia, tapi di Terengganu ada yang FIFA assistant. So I mean kita menjadi sebahagian orang yang perlu bekerjasama. Tak boleh kita seorang-seorang takkan berjaya punya. Okay, bercakap tentang bekerjasama cikgu, just very quickly. Baru-baru ni kita dengar banyak pertikaian terhadap keputusan referee. Okay, apakah the shock I know yang cikgu bagi tahu tadi tu is the longer term yang platform, kita export dan sebagainya. Tapi in a short term basis, to address the issue right now itself, apa yang perlu pemegang taruh buat untuk pastikan bahawa mutu pengadilan tu is of a certain level? Setiap pemegang taruh ni, dia perlu ada kemahuan, keinginan dia untuk nak adakan referee yang terbaik. Okay, ambil modul daripada FAM, how to develop the referee, bagaimana nak dapatkan referee. Dan kalau saya lihat di Terengganu, dia orang sekarang masih makin rancak Terengganu. Bawah Cikgu Hamdan kata saya, dia orang gunakan modul dan dia orang createkan lagi apa yang perlu, pergi masuk ke sektor pendidikan, masuk sektor pekerjaan yang lain, dapatkan youth referee yang bakal jadi referee. So dia orang buatkan khusus dan disupport oleh FA Terengganu. Sebab tu dia orang makin maju sekarang ni. Kalau tengok di Terengganu, referee muda-muda makin banyak. Tapi okay, the problem right now is quality game di negara kita. Seperti cikgu menyatakan tadi, it's very one-sided those games. So how do we, now macam mana kita nak asah referee kita untuk pastikan that they are in a very competitive
Good. persekitaran. Pertama kita kena seiring dengan AFC. AFC pula dia open untuk pemain. Dia tak kira you daripada Malaysia, luar Malaysia sebagainya. So dia open. Kalau kita lihat di Champion League, katakan di Jeddah baru ni final, all the JT player, tak tahu siapa yang betul-betul local players. Tapi dia orang play very good, very good football, dia orang play dekat sana. So I need to credit lah untuk JDT because dia bagi kita punya maruah yang bagus masa dekat ACL. But now bolehkah kelab atau kelab yang lain dalam negara kita ni yang seiring dengan JDT nak dapatkan pemain-pemain yang berkualiti? Okay, jadi kita perlukan finance, kita perlukan banyak investment. So sekarang ni masalah di kelab pun dia orang tak ada the correct way untuk nak dapatkan dia orang punya financial. So maksudnya by business tak ada. So spillover effect daripada Player. kelab lain yang tak mampu atau tak memberikan mutu Right. perlawanan yang baik, tempiasnya kena pada Good. referee lah. So jangan marah kalau saya katakan lebih baik lagi masa zaman tapi tak boleh balik ke belakang lah kan. Yeah. Masa zaman FA kan. Not FA, Yelah Liga super yang ikut Persatuan Negeri. Ya, ikut Bukan Persatuan kelab, Negeri bukan kan. kelab. Why? Semua balance. The team balance. But Either okay, question. But isn't that balance is that the low quality balance? Is it the high quality balance? High quality yang melahirkan produk seperti Cikgu Sukidin. Okay. Pasal masa tu Liga kompetitif, tak macam sekarang. betul. Liga masa tu kalau you pergi mana-mana pun boleh tengok huge supporters and then dia punya quality game seimbang, dia betul-betul orang cakap mencabar referee tu sendiri, mencabar untuk mengawal pemain tu, but now it's really one sided. Okay, kejap. You reminded me of something. You mentioned earlier yang ada campaign pergi ke London untuk belajar jadi professional. Oh, nak buat ni pergi PGMOL punya, nak tengok konsep professional referees di England. Ramai-ramai pergi cuti di sana tapi bila balik tak ada pun. Mana pengurus persatuan ni? Persatuan ni. Nah, I explain lah. Sekumpulan pegawai pergi ke London nak bincang macam mana nak buat konsep persatuan ni referee professional. Tapi sampai sekarang tak ada pun. 2019 kan? 2020 ke 2019? 19. Covid lah. Sampai sekarang tak ada. Apa jadi? 6 tahun. 7 tahun. Lama Apa jadi? Kena tanya orang yang cetuskan idea tu lah. Itulah dia. Apa jadi? Kenapa tak ada professional referees? Orang yang cetuskan idea tu tentu dia tahu apa yang dia mau. Tak tahulah. But Okay, why everyone looking at me? because bini your answer tu. No, anyway. Kalau professional referee kat Malaysia ni agak-agak berapa gajinya cikgu? Actually, yes. Yes, paling basic $10,000 sebulan. Wow. Yeah. Mesti standard. Tapi masih kurang daripada gaji Presiden FM lah. Oh, ada gaji apa Presiden FM? No, Tak okay, pasti so pula. You're saying that should be the estimate, okay? Yes, because Why? what they need to pay to dia punya coach, dia nak kena prepare untuk dia punya training, Coach gym dia dan sebagainya. fitness coach ke atau ni? Mesti. Okay. Mesti dapatkan the best, ya. So cikgu, we have to once Educate again, the audience. Educate the audience. Bukan educate lah. I mean, Yeah. educate all of us. Okay, $10,000 tu nampak macam wow. Tetapi banyak perkara because the pembelajaran, you have to Right. pay your courses as well. Right. Refresher courses, yang tu bukan yang siapa bayar, you have to bayar on your own. Sendiri. Sendiri. Yang tu yang pertama. Yang kedua ialah your own PT, your dietitian, you Correct. have to be fit as well. Correct. Okay. Yang ketiga, it has to be of a certain level di mana you takkan cepat bila orang kata you can fix a match. You Right. kata no, I'm making enough. Yes, That means yes, you yes. tak memberikan orang laluan untuk fix a match lah. Menuduh you. Right. See? Buki tak boleh masuk lah. Mengatur perlawanan. Bagi penalti Saya pada setuju, tempat yang tak saya sepatutnya. setuju. So I mean, I'm not talking Malaysian. Yeah, right, I'm right. talking Right. generally speaking lah. $10,000 Okay, so Betul. $10,000 merupakan the benchmark lah. Right. So lebih kurang what, 40k lah. 40k. Ya, lebih kurang. Okay. Siapa nak bayar tu kalau kat Malaysia ni? Jalan mestilah FAM. Takkan nak bagi orang lain bayar kan, nanti orang cakap Okay. bayar sebelah. Budget training pun tak ada. No, let's I think RM10,000 is a workable
thing for now. Mhm. Don't you think so? It's not enough. Masih tak cukup. Kalau you nak fikirkan untuk, you mesti fikirkan dia ada keselesaan untuk dia nak datang bertugas. Sebab RM10,000 tu apa yang dia boleh buat? Dia nak bayar untuk dia punya personal coach. Tak lepas. Okay? Dia nak kena cari apa nama tu, macam kita pakai GPS untuk nak control, untuk nak track, untuk dia punya track, semua kan tracker sekali. Tak cukup RM10,000 tu. Terlalu apa, rendah lah. And then apa nama, dia nak kena buat study dia punya. Dia bukan boleh satu orang coach, mesti ada satu lagi physical, psychological, and then apa nama, untuk dia punya treatment dia sendiri, macam-macam lagi. So I think RM10,000 is too apa nama ni, soft lah, tak dapat. Di luar ada pengadil profesional tak? Yes, cikgu? pasti. Di luar ramai dia apa nama, di luar contohnya, yalah ada negara yang memang proportional referee dia. Tetapi ada negara contohnya bila dia katakan online lah nak pergi ke arah untuk ke World Cup ni kan, dia dah candidate dah, dia orang terus ambil bekerja dalam dia punya FA dan diberikan apa nama allowance yang kita katakan sebagai proportional lah. Sebab dia duduk di FA pun bukan dia buat kerja pun, dia cuma buat training dia ataupun dia pergi bagi coaching dekat another young referee. So ini semua dia tanggung lah. Okay, cikgu, our referee, pengadil kami berbanding dengan pengadil-pengadil lain di rantau Asia Tenggara, vast difference ataupun mereka lebih kurang sama, or kita punya standard, kalau saya katakan di sini, lebih kurang sama. Kalau kata Nazmi dengan Araki lebih kurang. Araki daripada Japan. Is from lebih my kurang, view lah, my view tengok dia kan. so Japan Yeah. beyond. Yeah. Sebab saya tak ambil yang keseluruhan semua Japan seperti tengok kan. Saya tengok cuma Araki. But at the same time also I look dengan apa nama ni Nazmi, tapi saya tak boleh ambil Nazmi lah, saya cakap tu terang. But bila I follow up with dengan Araki, tak jauh beza dia. No, tak jauh beza. Then Araki dengan the rest of apa nama yang ada dalam kumpulan tu, saya tengok dia agak di bawah lah. Jadi level dia begitu ya. Kalau yang terbaik saya tengok sekarang ni, yang the last, yang final baru ni, Ilgiz, very good referee. Kalau kita nak ambil benchmark, nak tengok sebagai contoh, Siapa? ambil budak ni Kyrgyzstan? Ilgiz daripada Uzbekistan. Oh, Very Central good Asia referee. Look at dia punya apa tu, bar of apa nama tu, intensity ataupun untuk recognize, untuk nak stopkan game tu very high. So bila dia buat begitu, game jadi flow. Jadi itu yang orang nak tengok. Ya. Bukan orang nak tengok game tu terhenti, tak. Nak tengok flow game tu. Okay. Terima kasih cikgu, satu ulasan yang menarik. Cuma sekarang ni kita nak pergi ke segmen yang terakhir lah. Oh, ada lagi? Ini ujian buat cikgu lah. Jadi cikgu kena pilih. Syamsul Maidin, Subkidin. Subkidin. Okay. Safi Sali, Azman Adnan. Azman Adnan. Okay. George Joseph atau George Supaya? George Joseph. Nik Ahmad Yaakob atau Muhammad Nazri Abdullah? Nazri Abdullah. Amri Yahya atau Nizaruddin Yusof? Nizaruddin. Nizaruddin Yes. Sikit aja lah. Siapa lagi nak tanya ni? Apa lagi Rizal atau Harish? Menarik tu. Rizal atau Harish? Both I like it. Actually, sebelum Rizal nak wrap up, saya nak kata episod Julang kali ini, yes, pada awal rancangan kita tanya cikgu, ada orang kata referee bodoh, referee kayu dan sebagainya, tapi kami di Julang hari ini ingin menjulang the man in black dan kerjaya anda, dan kami betul-betul menghormati your presence on the field kerana you are part of that whole football ecosystem. Tanpa referee, there will not be football. Yes. We all need each other lah. So thank you to you and untuk ke semua referee dekat luar sana for your services. Jadi allow takkan dapat sangkut, buat game 2-3 game, lepas tu dapat 2-3 bulan kemudian. Ciput. Tapi kalau nak dapat $70,000 USD, $40,000 USD, maju ke depan. Nak betul-betul maju, belajar dan berkorban macam Cikgu Subkidin. Ini adalah simbol seorang referee yang berjaya hingga peringkat yang paling tinggi. Jadi bagi kalian yang mungkin tak boleh main bola sepak, cubalah jadi pengadil.
Jadi inilah sebenarnya Bagi tahu Kak satu. Amri. Bagi tahu Kak Amri. I have got no comment about it. Jadi Amri is a nice boy. Wah, yes. Jadi I'm kita a ucapkan selamat berjaya. Terima Cikgu kasih. terus menabur bakti di peringkat global sebagai instruktur FIFA. Tapi jangan lupa rumput yang nan hijau di Malaysia ni. Jadi hingga kita bertemu lagi, selamat menjulang. Menjulang dia sedap dia. Okey, terima kasih kerana menonton video kami. Julang ialah saluran YouTube yang meraihkan dan menjulang sukan serta insan-insan di sebaliknya. Kisah-kisah di sebalik tabir, perjalanan hidup dalam dunia sukan serta suara-suara yang membentuk dunia sukan kita. Kalau anda suka kandungan seperti ini, sila like, share dan subscribe kepada channel kami. Kami juga nak dengar pandangan anda. Tinggalkan komen anda di bawah. Jumpa lagi di episod seterusnya.